Spekulasi mengenai keretakan rumah tangga pelakon Aprina Manrose akhirnya terjawab apabila beliau mengesahkan bahawa perkahwinannya dengan Muhammad Afiq Hazman telah berakhir. Perkara itu dikongsi di Instagram Aprina Manrose atau nama sebenar Wan Syahirah Puteri Aprina Wan Syahman 32 yang memaklumkan dirinya bukan lagi isteri Muhammad Afiq. Bagaimanapun, Aprina tidak mendedahkan butiran terperinci termasuk punca dan tarikh perceraian mereka. Menerusi hantaran sama, anak kepada penyanyi Wan Syahman itu memaklumkan dirinya sudah berusaha menyelamatkan perkahwinan itu namun sia-sia. Selepas pelakon Aprina Manrose mengesahkan perceraian pada Ahad, timbul pula dakwaan daripada netizen yang mengakui terkejut melihat Muhammad Afiq Hazman bersama wanita free hair. Menerusi hantaran di Threads, seorang individu mendakwa dia terserempak dengan Afiq bersama seorang wanita di Kuala Lumpur. Oleh itu, Aprina meminta kepada semua pihak agar dapat mendoakan yang terbaik untuk dirinya dalam menempuh ujian mendatang. Sebelum ini, ada desas-desus hangat mengatakan Aprina berdepan krisis rumah tangga, namun Aprina menafikannya. Untuk rekod, Aprina dan Afiq mendirikan rumah tangga pada 2016, namun mereka tidak dikurniakan cahaya mata. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga Aprina terus kuat dan tabah menghadapi ujian yang menimpa dirinya.